China hantar 60,000 pasukan sokongan elit ke Iran di tengah ketegangan meningkat dengan AS dalam langkah dramatik yang telah mengubah keseimbangan kuasa ketenteraan dan diplomatik di Timur Tengah. China secara rasmi telah menghantar 60,000 pasukan elit khas ke Iran berikutan ketegangan yang semakin meningkat antara Tehran dan Washington. Pengerahan ini dilakukan walaupun Amerika Syarikat telah memberi amaran keras kepada Beijing untuk tidak campur tangan dalam konflik yang berpotensi mencetuskan peperangan berskala besar di kawasan tersebut. Keputusan ini telah mengubah pengiraan ketenteraan dan diplomatik di kawasan itu dengan ketara, memaksa Amerika Syarikat menangguhkan rancangannya untuk menghantar lebih banyak pasukan ke Iran. Menurut beberapa sumber diplomatik dan pertahanan, pasukan yang dihantar oleh China bukanlah pasukan biasa. Sebaliknya, mereka terdiri daripada unit gabungan yang terdiri daripada pasukan darat, pasukan khas, dan elemen sokongan logistik perang, yang semuanya dilatih dan disiapkan untuk menghadapi senario konflik intensiti tinggi. Pengiriman ini dilakukan dengan cepat dan berperingkat melalui laluan udara dan laut tentera, dengan keselamatan yang ketat serta koordinasi langsung dengan pihak berkuasa Iran. Kerajaan China mendakwa bahawa langkah ini adalah sebahagian daripada kerjasama strategik dan untuk memastikan kestabilan serantau, walaupun mereka tidak menjelaskan secara terperinci tugasan pasukan tersebut. Amerika Syarikat telah memberi reaksi keras terhadap langkah ini, mengutuk penglibatan China sebagai tindakan provokatif yang boleh memperburuk konflik dan merumitkan usaha untuk meredakan ketegangan. Pegawai kanan AS secara langsung memberi amaran kepada Beijing untuk menghentikan penghantaran pasukan mereka dan tidak mengambil langkah berpihak kepada mana-mana negara di wilayah yang selama ini berada di bawah pengaruh ketenteraan Amerika. Walau bagaimanapun, amaran ini tidak dihiraukan dan China terus dengan penghantaran pasukan mereka tanpa sebarang perubahan. Tindakan berani China ini telah memberi impak yang segera kepada strategi Amerika Syarikat. Pentagon yang sebelum ini sedang bersiap sedia untuk menghantar lebih banyak pasukan dan aset ketenteraan ke kawasan tersebut, terpaksa melakukan penilaian semula terhadap rancangan mereka. Kehadiran puluhan ribu tentera China di Iran secara signifikan meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara dua kuasa besar dunia, sesuatu yang selama ini ditakuti oleh Amerika Syarikat. Akibatnya, penghantaran pasukan AS ke Iran telah ditangguhkan secara rasmi, menandakan perubahan besar dalam pendirian ketenteraan AS di kawasan tersebut. Keputusan ini bukanlah perkara kecil. Ia menandakan perubahan yang besar dalam dasar AS, yang dalam beberapa minggu kebelakangan ini telah menunjukkan kesiapsediaan untuk terlibat dalam tindakan ketenteraan penuh. Penganalisis kini berpendapat bahawa langkah China secara berkesan telah mencipta timbal balik strategik bagi Amerika, memaksa AS untuk menimbang semula setiap pergerakan ketenteraan, bukan hanya dari segi taktik tetapi juga dari sudut politik global dan pengurusan risiko. Iran, bagi pihaknya, menyambut baik penghantaran pasukan China dengan menyifatkannya sebagai langkah pertahanan untuk mengukuhkan keselamatan nasional di bawah tekanan luar. Kerajaan Iran secara terbuka telah menyatakan bahawa kehadiran pasukan China adalah bukti solidariti strategik, yang menunjukkan kepada dunia bahawa Tehran tidak bersendirian dalam menghadapi ancaman ketenteraan. Penghantaran 60,000 tentera China ke Iran telah mencetuskan reaksi berantai di peringkat antarabangsa. Sekutu-sekutu Amerika Syarikat di Eropah dan Asia Timur segera mengadakan mesyuarat kecemasan untuk membincangkan implikasi keselamatan global dari langkah Beijing ini. Banyak pihak berpendapat bahawa keputusan China bukan sekadar sokongan simbolik kepada Iran, tetapi juga satu isyarat jelas bahawa Beijing sedia untuk menjaga kepentingannya di kawasan yang selama ini didominasi oleh pengaruh ketenteraan Amerika. Di Washington, impak keputusan ini dirasai dengan pantas. Pentagon telah menjalankan semakan menyeluruh terhadap semua senario ketenteraan yang sebelumnya disediakan dengan menganggap Iran sebagai satu-satunya kuasa ketenteraan utama di kawasan tersebut. Kehadiran pasukan tentera China dalam jumlah besar kini mengubah pengiraan risiko dengan ketara, kerana setiap pergerakan ketenteraan Amerika berpotensi melibatkan pertembungan langsung bukan hanya dengan tentera Iran tetapi juga dengan tentera China. Keadaan ini dianggap berbahaya kerana berpotensi mencetuskan konfrontasi terbuka antara dua kuasa besar dunia, yang boleh mencetuskan krisis global. Sumber pertahanan mengesahkan bahawa pasukan China yang dihantar ke Iran dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih, kenderaan BER perisai, serta unit logistik yang berdaya saing.
Ini menunjukkan bahawa mereka bukan hanya bertindak sebagai pasukan sokongan tetapi bersedia untuk bertahan dalam jangka masa panjang. Kehadiran sistem pertahanan udara ini menjadi perhatian utama Amerika Syarikat kerana ia berpotensi mengehadkan operasi udara AS di kawasan sekitar Iran, menyebabkan ruang untuk gerak ketenteraan Amerika di kawasan tersebut semakin sempit. China bagaimanapun terus menolak dakwaan bahawa pengerahan pasukannya bersifat agresif. Dalam beberapa kenyataan rasmi, Beijing menegaskan bahawa kehadiran ketenteraannya di Iran bertujuan untuk mengekalkan kestabilan dan mengelakkan konflik daripada berlarutan. Walau bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kenyataan ini. Jumlah pasukan yang besar dan kebersediaan tempur yang tinggi menunjukkan bahawa China mungkin sudah bersedia untuk senario terburuk, termasuk kemungkinan konfrontasi bersenjata sekiranya keadaan bertambah buruk. Bagi Iran, impak psikologi dari kehadiran pasukan China amat besar. Kerajaan Iran melihat langkah ini sebagai pengukuhan kedudukan semasa mereka berhadapan dengan tekanan ketenteraan dan ekonomi AS. Dengan kemasukan China secara langsung, Iran kini mempunyai pertahanan strategik, menjadikan ancaman ketenteraan AS tidak lagi berpihak. Reaksi pasaran global juga tidak boleh dipandang ringan. Ketegangan yang meningkat telah mencetuskan turun naik harga tenaga dan menimbulkan kebimbangan tentang gangguan kepada laluan perdagangan antarabangsa. Para pelabuh kini menilai bahawa penglibatan China meningkatkan risiko gangguan bekalan tenaga dari Timur Tengah dan beberapa negara pengimport tenaga telah mula merancang langkah kecemasan untuk mengantisipasi kesan sekiranya konflik berkembang lebih jauh. Bagi Amerika Syarikat, ini menimbulkan dilema besar. Menarik diri sepenuhnya dianggap sebagai satu isyarat kelemahan, tetapi mengekalkan kehadiran ketenteraan di tengah kehadiran pasukan China berisiko mencetuskan pertembungan langsung. Penundaan penghantaran pasukan ke Iran menunjukkan bahawa Washington memilih langkah paling selamat buat sementara waktu sambil menunggu perkembangan situasi dan mencari ruang diplomatik yang boleh meredakan ketegangan tanpa meningkatkan konflik. Masuknya pasukan China ke Iran telah memicu tekanan diplomatik yang kuat di pelbagai forum antarabangsa. Amerika Syarikat telah aktif mencari sokongan dari sekutunya untuk mendesak Beijing agar menarik pasukannya. Walau bagaimanapun, tindak balas yang diterima Washington tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan. Banyak negara sekutu memilih untuk berhati-hati dan menahan diri daripada terlibat terlalu jauh dalam konflik yang berpotensi melibatkan kuasa besar dunia secara langsung. Di dalam kerajaan Amerika Syarikat, perbezaan pandangan mulai timbul. Sebahagian pegawai berpendapat bahawa penundaan penghantaran pasukan adalah langkah realistik untuk mengelakkan konflik yang tidak terkawal. Namun, sebahagian yang lain melihat keputusan tersebut sebagai kemunduran strategik yang memberi ruang kepada China untuk memperluas pengaruh ketenteraannya di Timur Tengah. Perdebatan ini menunda pembuatan keputusan lanjut dan mencipta ketidakpastian dalam hala tuju dasar AS dalam menghadapi situasi yang sedang berkembang pesat. Pentagon kini berhadapan dengan cabaran pengoperasian yang rumit. Rancangan ketenteraan yang disusun sebelumnya dengan anggapan bahawa Iran adalah satu-satunya kuasa ketenteraan utama kini perlu disemak semula. Kehadiran 60,000 tentera China dengan struktur komando yang teratur dan sokongan logistik sendiri memaksa tentera AS untuk menilai semula seluruh peta operasi. Setiap simulasi konflik kini perlu mengambil kira kemungkinan keterlibatan langsung China jika pasukan AS melakukan manuver agresif. Di pihak China, mereka memanfaatkan momentum ini untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka. Beijing menegaskan bahawa penghantaran pasukan dilakukan atas dasar kerjasama rasmi dengan kerajaan Iran dan sesuai dengan kepentingan keselamatan bersama. China secara aktif menyampaikan mesej kepada negara-negara lain bahawa kehadirannya bertujuan untuk menahan peperangan, bukan memprovokasi konflik. Naratif ini terus disampaikan untuk mengurangkan tekanan antarabangsa dan memposisikan China sebagai kuasa penyeimbangkan, bukan provokator. Sementara itu, Iran memanfaatkan situasi ini untuk mengukuhkan legitimasi dasar mereka di dalam negara. Kerajaan Iran menekankan bahawa kehadiran pasukan China adalah bukti bahawa tekanan Amerika tidak lagi berkesan seperti dahulu. Mesej ini disampaikan secara meluas kepada rakyat domestik dan negara-negara serantau untuk menunjukkan bahawa Iran kini mempunyai sokongan strategik dari kuasa besar dunia. Hal ini meningkatkan keyakinan diri Tehran dalam menghadapi ancaman luar. Walaupun AS berusaha untuk memisahkan Iran dan China,
kerjasama mereka dalam bidang keselamatan dan ekonomi terus berkembang kukuh. Kerjasama ini menambah beban bagi Washington yang kini harus menghadapi kenyataan bahawa pendekatan tekanan tunggal terhadap Iran kini berhadapan dengan blok kepentingan yang lebih besar dan teratur. Penghantaran secara besar-besaran pasukan China ke Iran kini mula memberi impak nyata terhadap kestabilan keselamatan kawasan Timur Tengah. Negara-negara di sekitar Iran segera meningkatkan kesiapsiagaan ketenteraan, terutama mereka yang mempunyai hubungan strategik dengan Amerika Syarikat atau kepentingan langsung terhadap laluan tenaga dan perdagangan. Aktiviti ketenteraan meningkat, rondaan laut diperketatkan, dan sistem pertahanan udara di beberapa negara serantau dilaporkan berada dalam status siap siaga tinggi. Untuk pertama kalinya, kuasa ketenteraan China berada di tengah-tengah Timur Tengah. Ini bukan lagi sekadar pengaruh ekonomi atau diplomatik, tetapi kehadiran fizikal pasukan bersenjata yang siap beroperasi. Keadaan ini memaksa semua aktor serantau menyesuaikan pengiraan strategi mereka, kerana setiap konflik tempatan kini berpotensi melibatkan kuasa besar dunia. Amerika Syarikat, walaupun menangguhkan penghantaran pasukan, tidak sepenuhnya menarik diri dari kawasan tersebut. Sebaliknya, mereka memilih pendekatan yang berbeza dengan memperkuat operasi perisikan, meningkatkan koordinasi dengan sekutu serantau, serta meningkatkan pemantauan terhadap aktiviti ketenteraan China dan Iran. Langkah ini menunjukkan bahawa penundaan bukanlah satu pengunduran, tetapi satu penyesuaian strategi di tengah situasi yang dianggap terlalu berisiko untuk tindakan ketenteraan terbuka. Kesimpulannya, kehadiran ketenteraan China di Iran bukanlah satu langkah sementara tetapi sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut. Dengan sokongan China, Iran kini lebih berani dalam menghadapi ancaman luar, dan ini menghantar isyarat bahawa mereka tidak lagi berdiri sendirian. Perkembangan ini mencipta keseimbangan baru yang rapor, di mana kehadiran China boleh menghalang Amerika Syarikat daripada mengambil langkah ketenteraan sepihak, tetapi ia juga meningkatkan risiko kesilapan perhitungan yang boleh membawa kepada konfrontasi besar. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like dan share serta subscribe untuk mendapatkan informasi terkini. Sehingga bersua lagi di lain waktu. Bye.